daripada form 1 sampai form 6 kat belakang. Semua tahu tak perhimpunan sekolah duduk tu? Ya. Dia duduk atas simen tu. Ya. Duduk. Itulah Lepas tu paling-paling kepala semua ramai. ke atas. Full. Paling ramai. Ya. Pemenang Idol Idol. Untuk persembahan Nur Hidayah binti Waqas. Saya di atas dia macam macam apa benda budak dia nak buat. Tak boleh nyanyi lagi lah. Dah lah tak ada muzik. Raw je nyanyi. How do I... Wow. Saya nyanyi malu sebelum dok. Diam jap. Diam. Second verse, second line saya masuk. Orang tepuk. Tepuk dia. Jadi kalau nak cakap moment of apa orang kata fame Fame saya. tu, itulah dia. Itu dia. Itulah dia. You boleh lawan, baru masuk sekolah orang dah tepuk. Itu kan orang satu budak baru tu. So semenjak tu saya makan kat kantin meja retis orang panggil. Jadi kalau nak tahu itulah kejadian saya kata kalau orang cakap nanti jadi kan. So orang panggil saya artis semenjak saya masuk sekolah tu. Daripada umur tingkatan 4 tu 16 tahun tu. See? 16 years old dah artis dah already. High five sikit, kita sama. Siapa? Tapi akak tak. Lain. Lain. Akak nak jadi model ni. Model lah. Daya nyanyi semula. Dia catwalk tak kapal terbang. Betul. yeah. Betul. Tapi suara you sedap. Betul Daya. Ya, Tapi betul sekejap lah. lagi I nak tanya kenapa you tak buat album nyanyi. tadi So dah sekejap tadi lagi dah you soalan boleh. tu. Ya, ada She got song kan? But she got Kenapa tak song. pergi jumpa dengan... I got She single. got. You I got did single not lah? know. I write my Serious own ah? song. Really. Really? What's She the title of the song? Satu adalah Imamku, satu lagi tajuk Jarak. And both tu like based on true story. Oh, I see.